Kau ni ahli sunnah waktu amang ngaji. Wahabi ni baru masuk 200 tahun jah baru. Payalah dok di Mekah 400 tahun dah kau. Hak ni lah adik kakak dia jadi cemu cici dah tu. Nampak apa kesu? Ada. Allah kasar, tak tidak kasar, mau nampak ngatuk hok dalam gelap. Ya. Yang kedua pula amo ingat. Apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri istihad, mana-mana qori nak bayar 2,000 sebulan, peceng siapa mati, ingat ke tak? Datuk Najib sendiri istihad. Maka amo duk perhati sehari dua, seminggu dua ni ramai orang ngaku suara sedap. Hayalah dah. Siapa dia berlagu dalam ceramah baca Alam Nashrah. Dah. Nak cari di mana hamba ni? Orang alim lagi, tok guru lagi, panah pidato lagi, pitih banyak. Astagfirullahalazim. Syekh bersisa tak mengaku balas tu. Kalau ayahlah ada ilmu banyak, alhamdulillah lah. Jangan wahina kau kata ada ilmu. Apa? Tu amnu kena fikir molek dek kakak sikit. Habis setakat tu dulu. Bab yang ketiga pula, amo detail habis licin. Masuk dalam perkara yang penting. Iaitu wajib kita kena mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional, kerana itu adalah payung kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu terima kasihlah Datuk Najib, amo minta maaf lah kepada pemimpin UMNO. Tu habis licin dia belah adik kakak sikit. Allahu Akbar, jauh pergi Ahlus Sunnah tu. Ahli sunnah siapa peringkat tu dek kakak sekalian. Daripada awal sampai akhir, ama detail ucapan ayah Allah. Dia kata tanda-tanda Wahabi yang sesat. Dengar dia kata dah. Yang pertama, orang buat Maulidin Rasul ni adalah haram dan bid'ah. Macam Menteri Besar Kelantan ni, dia larang orang buat Maulidin Rasul. Sedangkan ulama kita di zaman Al-Malik Muzaffar lagi, daripada khalifah Islam yang pertama lagi kita buat Maulidin Rasul ni. Dia pedih selalu dek kakak sekalian. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Mudah dia jatuh hukuman dek kakak sekalian. Dia tidak tahu dek kakak sekalian. Tok Guru ni Aziz sendiri 2-3 bulan daripada bulan Rabiul Awal sampai bulan Jamadil Akhir, Jamadil Awal, tepah tajuk ceramah duk hurah Maulidin Rasul 24 jam kebesaran Nabi. Kerajaan Negeri Kelantan buat sambutan Maulidin Rasul peringkat negeri di Stadium Sultan Ahmad Kota Baru pada